Malaysia tidak akan berdiam diri terhadap kekejaman rejim Israel ke atas aktivis kemanusiaan negara yang menyertai misi Global Summit Flotilla GSF termasuk dakwaan penculikan, serangan fizikal dan pencabulan undang-undang antarabangsa. Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, usaha membawa isu itu ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC sedang giat digerakkan selain meneruskan tekanan diplomatik bagi mempertahankan hak serta keselamatan rakyat Malaysia yang terlibat dalam misi kemanusiaan ke Gaza. Amiruddin yang juga Ketua Delegasi GSF 2.0 berkata, pasukan peguam kini sedang mengumpul segala maklumat dan dokumen berkaitan dakwaan pelanggaran undang-undang antarabangsa terhadap delegasi Malaysia sepanjang misi berkenaan. Kita wajar berbangga sebagai rakyat Malaysia kerana kita ada puluhan warga tempatan daripada pelbagai kaum dan latar belakang yang berkorban waktu, masa dan juga nyawa mereka. Kali ini tekanan yang diberikan kepada mereka bukan perkara yang mudah. Bukan hanya tekanan psikologi ataupun ancaman ketakutan yang telah dilakukan oleh rejim Zionis. Tetapi mereka turut mendapat serangan-serangan fizikal. InsyaAllah Malaysia tidak akan berdiam diri. Parlimen tidak akan berdiam diri. Kita tuntut rakyat Malaysia juga tidak akan berdiam diri kerana mereka disentuh dan juga mencerca kedaulatan kita, warga kita demi mempertahankan kemanusiaan ini. Saudara Syed sebutkan kita akan bawa usul, insya-Allah saya yakin kita akan dapat 100% support daripada seluruh ahli parlimen. And we are the only country in Malaysia di dunia yang mempunyai sokongan yang paling padu di kalangan seluruh ahli parlimen tidak kira latar belakang demi untuk rakyat Gaza dan juga Palestin. Dan sebab itu Malaysia tidak akan berdiam diri. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Solidariti Kepulangan Aktivis Kemanusiaan Global Summit Flotilla GSF 2.0 di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Sepang malam tadi. Terdahulu, Amiruddin menyambut kepulangan 28 aktivis Malaysia yang ditahan Israel di perairan antarabangsa ketika menyertai misi kemanusiaan berkenaan. Beliau berkata walaupun misi GSF 2.0 telah berakhir, perjuangan membebaskan Gaza akan diteruskan menerusi pelbagai platform termasuk persidangan antarabangsa, jelajah penerangan dan gerakan solidariti di seluruh negara. Apa yang kami rasakan, yang saya ingin tekankan, 2 malam, walaupun saya 2 kali dipintas pada 29 April dan sekali lagi dipintas pada kali keduanya pada tanggal 19 Mei, hampir 2 malam kami di kapal penjara terapung. Apa yang kami rasakan, kesejukan, tiada makanan, itu telah memberikan keinsafan, pengalaman yang amat besar seperti mana yang dirasakan oleh penduduk Palestin yang telah didera, diseksa bertahun-tahun, selama 80 tahun diseksa. Apa yang kami rasa terlalu sedikit. Jadi saya ingin tekankan sekali lagi, kami bukanlah pejuang, bukan hero, bukan wira, tetapi kamilah adalah pengantara untuk semua lihat kekejaman Israel ini. Saya juga bersama Kapten Osman telah diintercept untuk kali pertama di Greece dan meneruskan pelayaran bersama-sama tim di Turki dan diintercept sekali lagi di perairan antarabangsa dan kami telah menjadi saksi kepada keganasan tentera IOF terhadap aktivis yang tidak bersenjata yang mana kami telah diperlakukan secara brutal dan ini bukanlah tidak dapat dibandingkanlah dengan apa yang telah dilalui oleh penduduk Palestin selama bertahun-tahun yang saya pasti seksaan dan kekejaman yang dialami oleh mereka sangat dahsyat dan lebih teruk daripada kami. Di garis belakang
melutut, kepala kena ke lantai. Kena terpaksa lantai lagi. So dia pijak sampai kita menyerap dengan tangan belakang. Dia suruh kita tunduk, lepas tu dia tumbuk tulang rusuk, apa semua, tendang, hentak kepala. Lepas tu dia tembak air bomb, betul-betul point kan. So terpaksa terima. Setiap kali berlaku perkara-perkara begitu, diri saya bayangkan satu saja. Rakyat Palestin dengan rakyat Gaza. Susah yang kami alami ini tak ada maknanya. Susah yang dia orang alami itu tiap-tiap hari itu lebih teruk. Sedangkan kita pun, dia orang boleh colek kami, dia orang boleh pergi intercept kami. Walaupun dia orang intercept, dia bawa masuk bumi Palestin, itu adalah satu tuah yang dikurniakan kepada saya. Saya dan keluarga saya akan tetap support. Saya akan tetap teruskan misi-misi yang seterusnya, walaupun 3.0, 4.0, 5.0, sehinggalah bumi Palestin ini dapat dibebaskan. Alhamdulillah, kita nampak sokongan, dorongan daripada rakyat Malaysia. Jadi yang untuk East ni pun kali pertamalah dia join sumut ni. Jadi bagi saya, alhamdulillah, apa yang dia pesan pun pada kami supaya bising sikit cakap pasal Palestin. Itu yang utamanya. Untuk JCF yang keduanya, memang kita tahulah dari tahun lepas JCF yang pertama pun kan memang dah disekat oleh tentera Israel. Jadi usaha mereka tu semangat, mereka tak patah semangat lah. Mereka terus berkobar untuk sampaikan misi hantar bantuan. Jadi kalau kita tengok sebenarnya tak gagal lah, tak gagal. Cuma disekat je. Kan, InsyaAllah kita akan mungkin delegasi lepas ni mungkin ada lagi untuk sampaikan bantuan. Kalau saya melihatnya sendiri, memang agak melampaui batas, dan saya sangat kritik dan mengecam mereka lah, kerana mereka sangat-sangat tidak memberi kemanusiaan lah kepada aktivis, sebab mereka tidak bawa senjata, tapi mereka dilayan seperti mereka ni membawa sebagai pengganas, padahal mereka cuma tak membawa senjata tapi membawa bantuan sahaja. Saya nak katakan iaitu teruskan berjuang, jangan mengalah, jangan rasa putus asa. Teruskan perjuangan kita. Bukan korang saja untuk berjuang, tapi ramai lagi semua support dari belakang. Penternak lembu korban di negara ini berdepan pelbagai cabaran termasuk keperluan mempercepatkan proses permit perjalanan bagi melancarkan urusan ibadah korban. Penternak Muhammad Zairi Salihuddin berkata, keperluan hadir secara fizikal ke Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV mengikut negeri lokasi pembeli menyukarkan urusan kerana mengambil masa serta mencecaskan kelancaran penternak. Permit perjalanan pun satu perkara yang sangat tak relevan lah. Sebabnya contoh untuk permit perjalanan tu kita mohon daripada Kuala Langat untuk hantar lembu tu pergi ke Kampung Baru contohnya. Okey. Permit tu pula kita dah submit kat sini, kita kena bayar resit penerimaan tu dekat di Veterina Kuala Lumpur. Sebabnya kerajaan dia tak pernah buat online untuk sistem pembayaran. Jadi kita ni dengan keadaan yang kalang kabut, yang tak cukup masa, kita terpaksa pergi ke sana semata-mata untuk bayar penerimaan RM10 saja. Itu memang sangat menyusahkan sebenarnya kepada peternak-peternak ni. Beliau turut berharap agar jabatan berkaitan dapat mempertimbangkan kelonggaran termasuk kemudahan pinjaman kepada penternak kecil serta mempercepatkan proses permit perjalanan bagi memudahkan urusan penghantaran lembu korban. Dalam pada itu, Muhammad Zairi berkata, urusan pembelian melalui wakil turut menjadi cabaran apabila peranan orang tengah menyebabkan pihak masjid tidak berurusan secara terus dengan penternak sekaligus menimbulkan kekeliruan dalam tempahan dan penyerahan lembu korban. Dia sebenarnya pada saya bukan masalah pada pihak masjid. Masalah kepada orang kedua.
Contoh ada satu macam mana? Broker lah ya. Wakil daripada masjid. Dia datang, dia cari lembu apa semua, tapi pihak masjid tu berurusan dengan wakil tu saja, dia tak urusan dengan saya. Jadi orang tengah ni pula dia cakap lembu ni lembu saya. Jadi pembayaran semua masuk ke akaun dia. Bukan masuk akaun saya. Lembu saya. Beliau berkata pihaknya mengambil langkah dengan melaksanakan sistem bayaran deposit sebanyak 50% bagi mengelakkan masalah berulang. Sehubungan itu, beliau menasihatkan pembeli agar membuat pilihan dengan bijak serta merancang pembelian lebih awal memandangkan harga lembu dijangka terus meningkat susulan kenaikan kos penternakan.